dalam paper bag. Okay, sekarang ni nak pergi ambil stiker. Okay, right, settle. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, right, settle. Cuci motor. Dah tahu motor dah bersih dah. Dah cuci ngam-ngam lah. Harap-harap petang nanti tak hujan lah. Harap-harap tak hujan lah. Sekarang ni nak pergi ambil kepek, kerepek. Nak ambil kepek, lepas tu nak pergi bank, nak masuk duit sikit. Nak pergi bank, lepas tu saya nak bayar barang. Aduh, baju raya tu belum beli lagi. Beli benda lain. Aduh, tak apalah, nak isi minyak. Okay, hari ni hari yang agak sibuk. Lepas nak pergi bank kan, nak pergi ambil barang. Lepas tu patah balik, nak balik. Lepas tu nak keluar, nak pergi Bangi, nak beli minyak hitam. Lepas tu nak pergi ambil stiker dah siap lah. Stiker team members dah siap. Team member motor dah siap lah. Cuma mungkin lepas raya nanti saya nak buat lagi stiker. Siapa yang nak order boleh sahaja komen di bawah, ataupun boleh sahaja order. Nanti saya letak nombor telefon lah. Nanti saya letak nombor telefon. Korang boleh boleh komen-komen apa nak stiker kan. Nak stiker murah je saya jual satu set. Satu set tu macam satu paket tu ada 5 ke 6 keping. 5 ataupun 6 keping. Dengan harga RM25. Dengan harga RM25. Tiada pos macam COD di area Bangi, Kajang dengan Putrajaya. RM10. Kalau macam luar kawasan, macam jauh, saya pakai pos. Saya akan pakai pos lah kan. Akan di-charge lebih kurang dalam RM7 ke RM8. Lebih kurang macam tu lah kan. Siapa nak stiker boleh roger lah. Okay. Okay, right, settle. Apa ni, ambil kerepek pisang. Kerepek pisang boleh letak dalam beg. Aduh, masalah betul lah. Dalam paper bag. Okay, sekarang ni nak pergi ambil stiker. Nak pergi isi minyak dulu. Minyak dah 1 bar lah. Saya nak keluar. Saya keluar, isi minyak. Oh, nak pergi bank kan. Lupa aku ni. Aduh, nak kata tua tak tua, nak kata muda tak muda lah. Tengah-tengah. Aduh, tapi pemikiran macam tua lah sikit. Macam tua lah sikit. Kerana ke mana? Isi minyak, lepas tu nak pergi bank.
masuk duit. Aduh. Oi, lama tak masuk studio. Aduh. Memang betul lama tak masuk studio. Last aku masuk hari tu bulan berapa bulan 2. Bulan 2 aku masuk. Bulan 2 apa? Kalau bulan 2 bulan lepas kan. Lama betul. Berapa bulan lupa aku sendiri pun lupa nak studio. Aduh. Sekarang ni pukul 2.30. Aduh, 2.30. Sebenarnya dah lewat dah ni. Sekarang dah lewat dah. Balik nak settlekan perapan daging. Aduh. Tadi keluar tadi pun tak apa benda tak plan. Benda tak plan bukan sebab apa ni? Bukan sebab apa? Nak survey baju Melayu, kuta. Nak cari kurta. Sekarang ni semua mahal. RM90 ke atas. Kalau baju Melayu ni RM120 ke atas. Something wrong. Okay, right. Dah isi minyak dah. Macam ni lah kerja. Kan? Tak kerja tak kasi makan. Tak boleh makan. Alah dia ni belakang sana boleh. Dah duduk juga kat depan. Masalah betul lah. Gustan tu tengok depan belakang. Mampus lah kau. Alah selalunya bawa kereta. Mercedes C200. Laju pun bawa. Kau ni saja. Okay. Alright, settle. Sekarang ni nak pergi ambil stiker. Ambil stiker, kemudian balik lah. Tak ada apa pun. Dah tak ada apa dah. Jadi sekarang ni nak balik. Jom kita balik dulu. Okay guys, saya rasa tak sempat lah nak pergi ke Bangi. Orang dah balik kerja dah. Mungkin besok kot. Besok lah pergi ke Bangi. Lepas waktu kerja. Maksudnya dalam tengah hari lah. Dalam tengah hari saya nak pergi ke Bangi. Beli minyak hitam 2 botol terus. Beli minyak hitam 2 botol. Lepas tu petang nanti nak petang besok nak servis untuk minyak hitam. Lepas tu tak ada apa dah kan, nak cuci filter. Kemudian hari seterusnya akan balik ke Kelantan, akan balik ke Kota Baru.
Mungkin saya tak buat video kot. Mungkin saya tak buat video. Mungkin video ni akan keluar pada sehari sebelum raya, ataupun 29 ataupun 30 video ni akan keluar. Okey, video ni akan keluar 29 ataupun 30 hari bulan. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye.